Baru je harga emas nak cecah RM600 per gram minggu lepas, tiba-tiba sekarang turun sikit je. Tapi yang buat saya terkejut, ada pakar cakap harga emas akan naik sampai RM700 per gram hujung tahun ini. RM700 weh, betul ke ni? Atau sekadar berita nak buat kita panik beli emas? Okey, jom kita tengok realiti sekarang. Harga emas 916 sekarang duduk sekitar 580 hingga 590 per gram. Kalau banding awal tahun 2025, masa tu baru je RM400 lebih. Maknanya dalam tak sampai setahun, harga emas dah naik RM100 per gram lebih. Dan ya, walaupun sekarang nampak macam turun sikit, tapi hakikatnya dia tengah rehat je sebelum dia naik balik. Sekarang kita masuk part yang menarik. Kenapa ada orang ramal emas boleh naik sampai 700 per gram? Yang pertama, nilai US dollar dijangka makin lemah hujung tahun ini. So, bila USD jatuh, pelabur mula lari pergi cari aset yang lebih selamat. Dan emas antara tempat yang mereka lari. Negara macam China dan juga India tengah beli emas besar-besaran. Di China, ramai pelabur retail tak percaya lagi dengan saham. So, semua berpindah ke emas. Ketiga, Bank Pusat Dunia pun tengah hold emas gila-gila. Diorang nak kurangkan kebergantungan terhadap US dollar. Dan keempat, hujung tahun ni musim perkahwinan India dan juga perayaan hujung tahun menyebabkan ramai orang membeli emas. So, campur semua ni tak mustahil lah kalau 700 per gram tu betul-betul jadi. Tapi kan, walaupun ramai orang cakap harga emas nak naik, satu benda kena ingat. Ramalan tetap ramalan. Harga emas ni boleh turun bila pelabur besar ambil untung sekejap. So, jangan panik beli sekaligus semua. Tapi, jangan tunggu sampai betul-betul 700 per gram baru menyesal. Kalau nak bijak, beli sikit-sikit berperingkat. Masa turun, tambah. Masa naik, senyum. Itu strategi penyimpanan emas yang sebenar. Kalau awak buat macam ni daripada awal tahun, sekarang dah untung banyak dah kan? Kesimpulannya, kalau harga emas betul-betul cecah 700 ataupun tidak, emas tetap jadi aset yang tahan lama, bernilai dan juga pelindung bila duit dah makin hilang nilai nanti. So, kalau awak nak tunggu bila masa terbaik untuk bermula, masa terbaik tu selalunya semalam. Tapi masa kedua terbaik adalah sekarang. Saya Wani, host from Level 16 akan bersiaran langsung di TikTok ini. Jangan lupa like video ni, subscribe dan share pada kenalan korang. Jumpa lagi minggu depan dengan topik emas yang selanjutnya. Bye! Wanted.